Hey, what's up guys, bersama lagi saya Alan Cyper X. So video kali ni saya nak buat part 2 pasal Minion and Monster dekat Brookhaven. Jadi mana yang korang belum tengok lagi part yang pertama dekat YouTube saya, baik korang tengok dan like. Untuk video kali ni saya nak menjelajah seluruh update terbaru dekat bahagian Minion and Monster ni, dan saya akan tunjukkan dekat korang rumah Minion. Dia ada update rumah baru. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita mulakan. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe. Okey, terima kasih. Okey, nampak macam sama tapi ada yang berbeza. Saya tak dapat lagi Minion, lagi 2 Minion. Saya kena cari monster ni dulu. Inilah dia rumah Minion. Nanti kita akan review kejap lagi. So nampak gaya ni dah update. Yang part yang pertama saya lupa nak review kereta ni tau. Rupanya kereta ni ada something yang kita tak tengok lagi. Macam nak masuk. Dah masuk. Fuyo, mewahnya tempat ni. Okey, sini dah update. Sini ada tempat salon, sana ada bank, dan sini jail, penjara. Kita mula dari sini. Wanted. Patutnya muka saya kat sini. No, betul-betul muka saya kat sini. Wanted. Ya, siapa dapat cari saya dapat $100,000. Dah lah, saya masuk penjara dulu. Saya pelik, kenapa ada terbakar ni? Tak apalah. Okey, kita pergi kat salon ni. Ada sausage. Ada orang tak habis makan. Nyam. Makan dulu. Sini ada tempat beli air. Sini ada piano. Fuyo, saya pandai main piano lah. Kita naik tangga. Sini biasa je, tapi menarik lah. Mungkin dia tak habis update lagi, kita tak tahu. Okey, sekarang kita kat bank. Kita pergi masuk. Nampak macam tak siap. Ini pun dalamnya ada duit, tapi macam mana nak buka? Kena pakai bom. Sini ada kamera lah. Wah, saya jadi cameraman. Okey, atas ni ada apa? Saya jadi director. Kita try dulu. Okey, sini ada apa? Okey, sini ada bom. Sekejap, boleh ke ambil? Boleh lah. Sekejap, saya pergi kat bank. Saya try. Wah, alamak. Ini bukan duit. Ini banana. Apalah, saya ingat duit tadi. Rupanya pisang. Ni apa pula? Ini tempat biasa je. Ada apa dekat atas? Saya nak tengok. Ada apa ni? Boleh masuk dalam ke? Alamak. Tidak. Bush. Fuyo, bestnya. Okay guys, saya dengan Minion saya nak pergi review rumah baru Minion. Okay, so sekarang kita dekat rumah Minion. Fuyo, besarnya. Cantiknya. Okay, kita mula dari pintu depan. Hello.
Fuyo, lawannya. Sini ada apa? Apa ni? Henry James. Apa beza? Sini ruang tamu, kita boleh tengok TV. Sini tempat makan. Ada bom. Ada bom. Okey, sini tempat mesin basuh. Kenapa mesti ada bom Dapur, kita boleh standby untuk breakfast atau dinner. Sini tengah-tengah ni mestilah lift dia. Okey, kita turun bawah. Walamak, jap. Macam sama tapi bukan. Sini tempat tengok wayang. Kita ambil popcorn dulu. Okey, so kita dekat apa ni? Macam office. Tempat kajian rasanya. Ini ada macam pistol air ke apa ni? Sini ada macam tip. Saya rasa tak. Kenapa mesti ada bom Kenapa mesti ada bom? Okey, dalam ni ada cantik poster dia. Tempat store, bilik store. Ni ada apa ni? Ni garaj. Okey, saya nak pergi atas pula. Kita naik tingkat atas sekali. Saya rasa ni belum atas sekali kot, tapi tak apalah. Sekejap. Ini tempat berehat kita. Sini tempat lepak-lepak. Ada pakaian juga. Sini tandas. Lawanya. Ni ada macam buku-buku. Boleh baca buku. Sini tempat tidur Henry dengan Ed. Kita boleh tukar baju dekat sini. Boleh baring-baring. Ni macam biasa tandas. Okey, saya rasa macam ada tingkat lagi lah. Saya nak pergi atas. Alamak, ni tempat disco. Kita joget dulu. Sekarang kita dekat tempat macam beriadah kat sini. Tempat lepak juga. Ini apa bulatan ni? Untuk main bola ke? No, do not press. Nak tekan ke minion? Nak tekan ke? Apa jadi kalau saya tekan? Aduh, idea yang tak baik. Okeylah guys, itu saja pada video kali ni. Saya harap korang semua enjoy dengan video ni. Pastikan korang like dan subscribe mana yang belum subscribe. Korang boleh main dengan kawan-kawan korang dekat Brookhaven buat masa sekarang ni. Dan jumpa korang pada video akan datang. Terima kasih sebab tonton. Bye bye.